Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk kuliah bulanan kita setiap hari Selasa yang kedua setiap bulan. Betul. Kuliah Maghrib. Dan yang keduanya saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua penduduk Ceria Residence. Moga-moga taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Ta'ala menerima semua ibadah korban kita dan solat dan sedekah kita sempena bulan yang teramat mulia, bulan Zulhijjah. Dan moga-moga juga kita sempat berdoa ketika hari Arafah, ya. Ketika hari Arafah antara waktu asar dan waktu maghrib, itu doa memang mustajab. Minta je apa, mesti dan wajib dan confirm Allah Ta'ala tunaikan, sama ada di dunia ataupun Allah Ta'ala jadikan sebagai bekalan pahala di akhirat kelak, insya-Allah. Keduanya kita mestilah banyak-banyak bersyukur kerana Allah Ta'ala jemput kita datang ke rumahnya. Kita ada kat masjid ni bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita dah plan dari awal nak datang sini, ataupun rumah kita dekat, ataupun kereta kita elok, ataupun kita ni memang bagus. Tidak. Semuanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan, hanya senya daripada Allah. Kita ada di sini saat ini bukan kerana kita, tetapi 100% kerana pilihan Allah Ta'ala. Allah jemput kita datang rumah dia. Macam rumah kita, kalau kita tak menjemput, kalau macam tadi Haji Edi tak bagi QR code, saya pun tak boleh masuk Ceria Resident sebab dijemput. Sama juga dengan rumah Allah. Allah jemput, baru kita boleh datang. Kena sebut banyak kali Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala juga bagi kita dapat pahala penuh sembahyang berjemaah. Pahala minimum sembahyang berjemaah 27. Tetapi kalau kita punya khusyuk lebih, dapat lebih. Tajwid kita lebih sempurna, maka lebih. Khudu' kita lebih, maka kita dapat pahala lebih. Berapakah maksimum pahala? Yaumul apa? Bighairi hisab. Tiada limit. Allah Ta'ala nak bagi banyak mana, Allah Ta'ala boleh bagi. Ya, yang penting kita sentiasa al-ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah. Baik. Jadi malam ni kita akan buka bab tentang solat witir dan juga solat duha. Kita akan lihat bagaimana pandangan ataupun perkongsian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat berkaitan dengan solat sunat witir, dan juga jika berkesempatan sebelum azan Isya kita juga akan berkongsi tentang solatul duha dan apakah kelebihan solatul duha yang ramai anak-anak kita membaca nasyid tentang duha. Kalau kita pergi tadika yang Islamik, dia akan ajar doa-doa solat duha. Ayuh kita mulakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah bicaraku. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kefahaman kepada mereka yang mendengar, khususnya kepada diriku sendiri. Baik, hadis yang pertama untuk malam ini adalah diriwayatkan oleh saudara kepada Nabi kita, iaitu Ali ibni Abi Talib. Ali ibni Abi Talib makna kata dia adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib siapa? Abu Talib adalah adik kepada Abdullah. Nama Nabi kita apa? Muhammad bin Abdullah. Jadi mereka ni kira cousin. Bahasa orang putih sebut cousin. Bahasa orang KL sebut saudara. Bahasa orang Kedah sebut adik-beradik. Jadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, qal al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubati. Satu hari, jadi para sahabat ni, mereka bila duduk dengan Rasulullah, mereka akan meneliti gerak-geri Rasulullah, dan mereka telah mendapat satu konklusi ataupun satu kesimpulan
bahawa Nabi tak pernah meninggalkan solat sunat witir. Tiap-tiap malam mesti Nabi akan witir. Bilangan rakaatnya berbeza, bergantung pada pendapat imam. Tetapi kita boleh bersetuju paling popular adalah 3 rakaat. Nabi mesti sembahyang 3 rakaat witir. Jadi bila Nabi tak pernah tinggal, timbul dalam hati para sahabat, mungkin ini fardu, mungkin ini juga wajib, macam solat subuh, macam solat zuhur. Sebab zaman itu mana ada kitab kafar, kan? Kitab kafar, kitab fardu ain yang kita kecil-kecil baca dah tahu solat fardu 5 waktu, mungkin boleh jadi lebih. Jadi bila para sahabat lihat Nabi tak pernah tinggal, mereka tertanya, mungkin ini pun fardu dan wajib macam solat 5 waktu. Maka Ali radhiyallahu anhu terpanggil bagi tahu bahawa no, al-witru laisa bihatmin. Witir dia tak wajib macam solat fardu 5 waktu. Kasalatil maktubah, dia tidak fardu macam 5 waktu. Walakin, tetapi, dia ada bracket, walakin, tetapi sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tetapi saya teringat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang witir, bahawa Nabi bersabda, innallaha witrun, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu angkanya ganjil. Mana Allah itu satu, satu itu angkanya ganjil. Wa yuhibbul witra, dan Allah Ta'ala suka kepada angka-angka yang ganjil. Sebab itu kita banyak angka ganjil dalam agama Islam. Kita tawaf pun 7 pusingan. Lepas tu kita punya hari Arafah pun 9 hari bulan. Kita punya solat pun 5 waktu. Langit pun 7. Bumi pun 7. Pintu syurga pun 7. Tingkatan syurga pun 7. Jadi angka ganjil ni memang disukai oleh Allah Ta'ala, kerana Allah itu sendiri angkanya satu, ganjil. Begitu. Yuhibbul witra, Allah Ta'ala suka angka yang ganjil. Fa'autiru, maka Nabi bersabda, maka jagalah solat witir kamu. Maka jagalah solat witir kamu, ya ahlal Quran, wahai mereka yang membaca Al-Quran, iaitu orang Islam. Pembaca Al-Quran ada 2 makna. Yang membaca Al-Quran, iaitu seluruh umat Islam, dan juga makna kedua, penghafaz Al-Quran. Hari itu saya pergi DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya tanya, perkataan sebenarnya hafaz atau hafal. Anak saya hafal Quran ke anak saya hafaz Al-Quran? Maka DBP punya orang kata, hafal itu adalah untuk selain daripada Al-Quran. Hafal buku, hafal sifir, hafal sejarah, semua hafal. Tetapi untuk Quran, kita dah spesifikkan hafaz Al-Quran. Tak boleh sebut anak saya hafal Al-Quran. Kita sebut anak saya hafaz Al-Quran. Jadi ya ahlal Quran, di sini wahai ahli Quran, ada 2 maksud. Yang membaca Quran, iaitu kita semua, ataupun yang menghafaz Al-Quran, iaitu para hafiz Al-Quran, pemelihara Al-Quran. Quran ni tak cukup baca, Quran ni kena diamalkan, baru kita jadi pemelihara Al-Quran. Quran ni hebat. Daripada zaman diturunkan sampai sekarang, tak pernah lari satu huruf, tak pernah lari satu baris. Kitab Taurat, Injil, Zabur, sampailah dah bertukar. Old Testament, New Testament, the King James English, King James Bible, Bible, bermacam-macam. Kerana Allah dah bersumpah, ini Quran aku yang jaga. Jadi tuan-tuan, dengan itu kita tahu bahawa Nabi tidak pernah meninggalkan kita punya solat sunat witir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi. Hadis bertaraf hasan. Maknanya dekat tengah-tengah tu satu rawi terputus. Sama ada dekat tabi'in ataupun dekat tabak tabi'in, satu rawi itu terputus. Lain daripada Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW, semua rawi ada. Dia macam blockchain, ya. Bila blockchain ni
Dia gabung, dia simpan data, tak pernah delete. Baik. Hadis seterusnya berkaitan dengan solat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha adalah anak kepada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah binti Abi Bakar. Betul? Betul. Kan? Fatimah adalah anak Rasulullah. Fatimah Az-Zahra. Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Antara ramai banyak isteri-isteri Nabi, yang paling Nabi sayang adalah Aisyah. Bila ditanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah paling sayang kepada Aisyah? Rasulullah jawab, kenapa tidak? Why not? Kenapa tidak saya paling sayang Aisyah? Kerana dialah paling berilmu. Dia paling banyak hafal hadis-hadis. Paling banyak hafal, faham agama itu Aisyah radhiyallahu anha. Semua hadis berkaitan dengan haid, berkaitan dengan fiqh wanita, semua diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi banyak orang yang sangat jenius, orang yang sangat bijak. Bukan itu saja, beliau adalah general perang. Ketika berlakunya perang saudara pertama, perang itu dipanggil perang Jamal, perang unta. Yang jadi general perang itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bersama dengan Abdullah bin Zubair. Ditangkap, masuk dalam penjara. Isteri Nabi pun pernah masuk dalam penjara, berjuang untuk agama Islam. Jadi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Hebat. Min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat witir. Bila? Ada 3 waktu. Sama ada, tapi mestilah lepas Isyak. Sama ada min awwalil laili, lepas Isyak pada awal waktu, wa min awsatihi, ataupun lepas Isyak tetapi pertengahan waktu malam, wa min akhirihi, ataupun selepas Isyak pada akhir waktu malam. Jadi dia tak ada waktu spesifik lah mak nak kata. Boleh jadi lepas Isyak nak sembahyang tarawih witir pun boleh, nak lepas lambat sikit pukul 12 pun boleh, ataupun lagi lambat pun boleh, iaitu selepas waktu tahajud pun boleh. Wantaha witruhu ila sahari, dan biasanya bila Nabi dah bangun untuk witir, untuk tahajud, Nabi sambung witir, Nabi akan lajak sampai waktu sahur. Mana kata Nabi kalau dah bangun tahajud, Nabi tak tidur balik. Dia tak mengantuk dan tidur balik. Cuma kita pernah belajar bulan lepas, Nabi SAW lepas sembahyang solat sunat qabliyah subuh tu, Nabi akan baring. Nabi baring tutup mata. Lepas tu bila iqamat, bila Bilal radhiyallahu anhu datang iqamat, Nabi bangun, Nabi terus jadi imam. Maka sahabat tanya, tak buat wuduk ke? Tadi tidur, tak batal wuduk ke? Nabi kata, relax. Namat ainaya walakin la yanamu qalbi. Saya tak sama dengan kamu. Saya tidur tak batal wuduk. Mata saya tidur, hati saya tak tidur. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Okay, kita kalau tidur batal wuduk, ya. Nabi tidur tak batal wuduk. Baik. Seterusnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini pun seorang sahabat yang hebat. Abdullah bin Umar ni adalah manusia yang pertama yang membina rumah anak yatim. Ini the first sahabat yang specifically dia bina rumah anak yatim. Dan dia, semalam saya baca hadis dia, saya share dengan orang di Kota Warisan, beliau tidak akan makan kecuali di tempat makan beliau, di tempat makan sufrah tu, di dastarkhan dia tu, di tempat makan dia tu kena ada anak yatim. Kalau tak ada anak yatim, dia tak makan. Dia mesti kena ada anak yatim. So daripada situlah terbinanya orphanage ataupun rumah anak yatim. Dan Nabi pun pernah bersabda, orang yang membela anak yatim di syurga, dia rapat macam ni. Rapat. Nabi tak kata macam ni. Kalau macam ni, dia ada gap. Nabi tak kata macam ni. Nabi pun tak kata macam ni. Nabi kata macam ni. Rapat. Tak ada gap langsung. Orang yang jaga anak yatim. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sendiri pun adalah seorang anak yatim. Itu tuan-tuan, kalau ada peluang,
Kena sponsor anak yatim. Itu siapa cerita kat saya? Arwah almarhum penyanyi tanah air, iaitu Sharifah Aini. Masa dia meninggal, dia tanam dia punya kubur bau wangi. Keluar wangi. Oh, itu hebat. Wangi tau tuan-tuan. Kubur dia lepas dia tanam. Jadi dia pun tanya, ni apa amalan rahsia dia? Tanam kubur wangi. Ini satu kemuliaan Allah bagi, kan? Jadi bertanya, ini arwah dulu masa hidup tiap-tiap hari bagi makan anak yatim. Jadi ajaib kan, kita tak tahu apa amalan rahsia yang kita buat, Allah Ta'ala tunjuk kehebatan kita, naikkan darjat kita. Jadi sekecil-kecil amalan ni kita jangan pandang enteng. Bagi RM10, bagi RM20 untuk anak yatim, Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita. Sebab Nabi dah kata, you akan dapat satu level dengan saya. Bayangkan kalau Sultan kata, you akan dapat satu sama istana dengan saya. Bayangkan menteri kata, you akan dapat satu sama bilik dengan saya. Aku ni level menteri, bro. Itu baru menteri. Ini Rasulullah, Imamul Anbiya, manusia yang paling mulia. Kerana Nabi lah dunia ni ada. Kalau Nabi tak ada, dunia pun tak ada. Nabi kata orang yang jaga anak yatim, dia macam ni dengar. So kita mesti kena jaga anak yatim, InsyaAllah. Tapi kalau kita dah berumur macam ni, tak ada mak ayah, tak kira anak yatim lah kan. Itu anak yatim buang tebiat. Sebab anak yatim ni sampai dia balik saja, lepas dah balik tu dia dah akal, dia boleh dapat harta dia boleh kontrol harta dia sendiri. Ramai orang pun kadang-kadang mengambil harta anak yatim, itu lagi jahat. Na'udzubillah min zalik, ya. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh pembela anak yatim yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau juga adalah anak kepada khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab. Apa kata beliau? Beliau berkata bahawa Nabi SAW bagi tahu kepada saya, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan solat witir kepada penutup. Jadikan solat witir kepada penutup semua solat kamu. Maknanya bila kita nak tutup hari kita tu dengan isyak, kita wrap it up dengan solat witir. So ikat dan kita boleh tidur ataupun akhiri hari tersebut dengan solat witir. Baik, ini satu hadis best ni juga ni. Hadis ni diriwayatkan sekali lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Tuan-tuan tahu tak? Dia dulu masa kita belajar dekat madrasah, ustaz ni dia akan bagi tahu antara amalan kita kena buat sebelum tidur adalah baca tu tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah ni 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Mesti mau baca sebelum tidur. Ajar anak-anak. Sebab macam Mak Saleh, saya ingat dulu Mak Saleh lepas ajar, kalau nak bagi anak cepat mengantuk, you have to count sheeps. 1 sheep, 2 sheeps, 3 sheeps. Dia kira kambing. Bila kira kambing dia ngantuk. Nabi kata tak payah. Tak payah kira kambing biri-biri. Sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Automatically ada yang tak boleh tidur malam panggil apa? Insomnia. Segala insomnia, segala amnesia, baca subhanallah, confirm boleh terlena, boleh terlelap. Baca tasbih subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kadang-kadang tak sempat pun Allah Akbar 34 kali. Kan? Jadi cerita dia itu bukan Aisyah, itu Fatimah. Satu hari, ini saya adalah cerita kan. Fatimah radhiyallahu anha ni adalah anak kepada Rasulullah. Beliau pula kahwin dengan siapa? Ali bin Abi Talib, iaitu cousin kepada Rasulullah. Maknanya ni kira kerabat juga Sayyid Quraisy. Tetapi dia tiap-tiap hari dia kena ambil air. Dia ambil air daripada telaga. Sebab dulu water system tak ada, direct pipeline kepada rumah tak ada. Kena ambil air daripada telaga, buh dalam kolah, simpan. Sampai bila dia angkat itu baldi guna tali, dia punya badan bervirat. Sampai orang kata, ni Fatimah, you kan anak Rasulullah, you punya bapa ketua tau, Madinah punya ketua paling besar, you anak dia, mintalah satu hamba saya, ask for one helper. Apa salahnya? Tiap-tiap kita perang berapa banyak kita dapat hamba saya, bagilah satu.
Kata, malu lah. Malu, takkan saya nak ambil kesempatan. Saya ni anak Rasul, nak ambil kesempatan. No, minta. Jadi dia pun segan, dia kata, abah, saya pun kerja keras ni. Kan tiap-tiap hari kena ambil air. Lepas tu nak kena uli tepung. Tepung pula, dia biji tepung tu letak dalam kena kisar tepung. Sakit tangan kan. Boleh tak? Kiranya lah kalau ada hamba saya ekstra, bagilah satu. Kan? Nabi SAW kata, nak tak? Aisyah, Fatimah nak tak? Abah ajar benda lagi power daripada seorang hamba saya. Yang mana kalau awak dapat, awak akan lagi kuat daripada seorang hamba saya. Dia kata, nak? Apa dia? Kamu baca tiap-tiap malam sebelum tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Terus balik. Cik Edi minta. Bapak dia kata, hang minta apa? Hang buat zikir, hang lagi kuat. Jadi itu cara seorang ayah mentarbiah anak. Macam kadang-kadang anak kita minta duit, anak kita minta duit belanja, ajar dah dari kecil. Boleh. Tapi apa kata semayang 2 rakaat ni? Minta dekat Allah. Pasal yang bagi rezeki dekat abah pun Allah. Kalau you minta dengan Allah 2 rakaat, insya-Allah Allah pun bagi kat abah. Dengan ini anak-anak kita punya yakin, instead of terus kepada bapa dia akan tawajuh kepada Allah dahulu. Itulah membina keimanan yang dipanggil sebagai tarbiyah iman. Baik, berbalik kepada cerita kita tentang witir. Dia kan ada selingan hayatus sahabat. Sebab para sahabat ni bila kita kenal kisah-kisah mereka, kita akan sayang, kita akan berbangga dengan perjuangan mereka. Apa kata Aisyah? Dia kata, kana yusalli salatahu bil laili wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al witru ayqadaha fa autarat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa pada waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun tahajud. Rumah Nabi ni kecil. Rumah Nabi punya kecil. Kalau Nabi angkat tangan ni boleh kena bumbung. Kecil rumah Nabi. Dan Nabi punya tempat tidur tu punya kecil. Nabi kalau nak sembahyang, Nabi kalau nak sujud tak ada tempat. Aisyah radhiyallahu anha kena lipat kaki. Punya kecil tempat Nabi SAW. Nak sujud tak ada tempat. Sampai Nabi kalau nak sujud, Nabi kena tepuk kaki Aisyah, bertanda, Aisyah lipat kaki awak. Abang nak sujud tak ada tempat. Punya kecil tempat. Nabi akan sembahyang. Bila Nabi selesai tahajud, habis tahajud, Nabi akan kejut. Nabi akan kejut Aisyah dengan mengambil air dan percik. Percik pada wajah. Itu cara kejut isteri, tuan-tuan. Hakikatnya sunnah Nabi yang sebenar, suami yang kena kejut isteri. Bukan kejut suruh, kejut tahajud. Macam mana Nabi kejut isteri dia dengan memercik air, dengan penuh sayang. Percik air. Kalau tuan-tuan tak berani, tuan-tuan guna spray daripada jauh. Takut kalau percik air dengan jari rapat sangat, nanti makan penampau daripada isteri kan. So itu adalah sunnah Nabi SAW. Ataupun bagi tahu, sayang, malam ni kita nak amalkan sunnah Nabi, abang akan bangun tahajud, nanti abang akan kejut awak, percik air kat muka awak. Awak jangan marah, jangan salah sangka. Okay? So itu sunnah Nabi. Dia akan percik air pada wajah isterinya, iaitu Aisyah, dan dia kata, jom kita sembahyang witir sama-sama. Rumah yang baik, Nabi bersabda, rumah di mana suami tidak sembahyang dengan isteri, sembahyang sunat maksud saya. Rumah di mana suami tak sembahyang sunat dengan isteri, maka rumah itu umpama kubur. Apa maksud rumah itu umpama kubur? Rumah tu tak ada roh, sunyi. Kita pergi tanah kubur, sunyi. Jadi laki memang kena sembahyang fardu di masjid, tapi sembahyang sunat macam tahajud, apa-apa sembahyang, ajak isteri. Dengan cara itu baru kita nampak macam seorang pemimpin. Anak-anak tengok pun, wow, my father very good, boleh pimpin mak dia. Jadi nampaklah kita sebagai seorang yang berkaliber dan macam seorang maulana dekat rumah. Macam Haji Edi, dia maulana kan, anytime kan, tu ya. Ke maulana ya Habibi yang maulana, cabut gigi dengan semana. Baik, itu dulu-dulu lah orang kata. Jadi maknanya maksud hadis ini begitu penting. Begitu pentingnya witir itu sehingga Nabi mengejutkan isteri baginda untuk solat witir bersamanya di waktu malam selepas tahajud. Baik, seterusnya
hadis seterusnya. Kita masuk waktu duha, solat duha. Tapi sebelum kita masuk waktu duha, saya nak kongsikan perbincangan fiqh sikit. Dalam perbincangan fiqh, kita telah diberitahu oleh Imam Nawawi dan juga Imam Zuhri rahmatullah alaih bahawa solat witir itu dalam satu malam hanya satu sahaja. Apa kaedah witir? Kaedah witir ni sebenarnya dia satu rakaat. Cuma dia tak boleh stand alone satu. Jadi katalah kita sembahyang tahajud 2, lepas tu sembahyang hajat 2, sembahyang apa 2. Jadi dia dua yang terakhir tu kita tak boleh matikan dengan 2. Kita kena matikan atau simpulkan dengan satu rakaat. So dia 2+1. Dan tak semestinya kita kata yang 2 yang terakhir ni sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat campur 1. Dia boleh jadi 2 ni hajat. 1 tu sebagai ikat untuk witir. Itu pandangan ulama Asy-Syafi'i. Tetapi kalau kita nak khususkan tahajud katalah 4 kan. Tahajud 2 rakaat salam, tahajud 2 rakaat lagi salam, tu terus witir 2 rakaat dan simpulkan dengan 1 rakaat. Tapi itu yang pertama. Tetapi yang keduanya, bila kita nak buat, kita boleh ada option. Sama ada buat sebelum tidur. Jadi kita buat sebelum tidur. Contohnya sekarang lah, habis isyak ni, kita sembahyang 2 rakaat witir campur 1, 2+1. Macam saya secara peribadi, saya hanya solat ba'diyah 2 rakaat, lepas tu saya ikat dengan witir 1 rakaat. Settle balik. So saya sembahyang 3 rakaat je lah. 2 ba'diyah, 1 witir. Sebab witir tu saya dah ikat dengan 2 rakaat ba'diyah. Tapi kalau nak afdal, 2 ba'diyah, 2+1 witir. Macam kita buat waktu tarawih Ramadan, lepas tarawih. Kalau macam mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak ada 2+1, dia mesti 3. Dia macam solat maghrib. Boleh tanya kita punya abang, dia akan solat 3 sambung tarawih. Dan mereka punya witir akan ada kunut. Kunut artinya bismillah. Rakaat ke berapa? Kis rakaat ni? Akhir mana? Mereka punya witir pula, mereka tak angkat tangan macam tu. Dia sebelum masuk ke dalam rukuk, dia akan angkat 1 kali. Nanti tengok cara dia sembahyang ni. Rakaat ketiga dia angkat 1 kali. Dia akan baca dia punya tu, baru dia turun. Dan mereka punya kunut pun tak samalah. Kita Allahumma hadina fiman hadait. Awak punya kunut macam mana? Allahumma so tapi sebab banyak riwayat kunut. So berbalik kepada cerita tadi, kalau mazhab Abu Hanifah memang 3 rakaat witir 1 salam. Kalau kita 2+1, mana 2 bagi salam, 1 bagi salam. Ada option juga 2 nilai 1 sahaja. Tapi 1 ni tak boleh stand alone, dia mesti datang lepas 2. 2 ni boleh jadi ba'diyah, 2 ni boleh jadi tahajud, 2 ni boleh jadi hajat, 2 ni boleh jadi witir juga. Tapi dia kena ikat. Kalau kita dah buat witir sebelum tidur, kemudian kita tidur, kemudian kita bangun tahajud, maka tak perlu witir dah. Sembahyanglah 2 tahajud, 2, lepas tu tunggu azan dan sembahyang subuh. Tapi kalau kita sebelum tidur belum buat witir, katalah nanti habis isyak kita sembahyang ba'diyah sahaja 2, lepas tu kita pergi makan, kita confident. Malam ni kita kata dalam hati lah, malam ni insya-Allah bangun tahajud kot. Kita confident dan kita tidur dan kita bangun tahajud. Lepas tahajud tu kita ikat dengan 1 witir. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. So kalau kita dah buat sebelum witir, sebelum tidur dah buat witir, kemudian kita bangun tahajud, tak perlu witir dah. Cukuplah solat tahajud. Ya. Apa yang penting, Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat witir. Baik, tapi dia punya sunat bukan sunat biasa tuan-tuan. Dia adalah sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat ditekankan. Maksudnya Nabi tak pernah tinggal walaupun dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan mukim, travelling ataupun duduk setempat, Nabi mesti sembahyang witir. Ayuh kita masuk ke dalam bab yang seterusnya. Babu fadli solatid duha. Ini adalah bab kelebihan solat sunat duha. Apa maksud duha?
Duha ni adalah maksudnya tempias daripada kepanasan matahari. Cahaya matahari, saya dah cerita, belum cerita lagi kan? Cahaya matahari ada dua jenis. Kalau tuan-tuan bangun lepas pukul 7, lepas subuh keluar berdiri, cahaya matahari dah ada. Tapi cahaya tu kalau kena muka, dia tak panas, dia tak tengik, dia cahaya sahaja, sekadar cahaya, tetapi tidak memiliki haba ataupun dia punya panas tu tak ada lagi lah. Saat dah masuk pukul 8 ataupun 8.10 minit, dia ada cahaya tu dah jadi mula panas. Dia macam ada macam tempias, dia macam tengik sikit. Tengik tu bermaksud duha. Cahaya yang dia boleh macam bakar sikit. Dia taklah bakar sampai hitam, tapi dah mula rasa. Sebab yang pukul 7, kalau pukul 7 suku kita buat tai chi pagi-pagi kan, senaman tai chi tu dia cahaya biasanya, dia tak panas lagi. Tapi saat cahaya tu mula rasa macam tempias, itu yang dinamakan duha. Baik, itu yang pertama. Tetapi sekarang dah ada teknologi GPS dan juga pergerakan matahari, dia boleh bagi tahu ikut jam lah. Tengok jam, kita boleh nak tahu bila masuk waktu duha. Waktu duha habis bila? Waktu duha dia habis sehinggalah matahari tergelincir. Mana panjang waktu duha. Pukul 10 pun duha, pukul 11 pun duha, pukul 12 pun duha. Bila matahari ke atas kepala, itu kita panggil maksudnya waktu haram untuk solat. Sehinggalah matahari dia jatuh tergelincir ke arah barat, kita punya badan dah ada bayang-bayang, itu dah masuk waktu zuhur. Jadi daripada matahari tadi yang kena tempias panas dalam pukul 8 suku tu, sampailah matahari atas kepala tu, itulah waktu duha. So terserah, tuan-tuan nak solat duha pukul 10 pun duha, pukul 11 pun duha, pukul 12 pun masih duha. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang duha? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah memberi wasiat kepada aku kawan aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pertama bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Ni bukan kita dah baca? Dah baca Haji? Belum ya? Belum ya? Untuk minima puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari yang mana? 13, 14, 15. Bila bulan mengambang, kita juga panggil dia hari putih. 3 hari kita minima kena puasa. Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Itu yang pertama. Yang kedua, solat sunat duha 2 rakaat tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, untuk utira qabla an arquda, untuk aku solat witir sebelum tidur. Ini 3 amalan yang telah Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Puasa minimum sebulan 3 hari, lepas tu tiap-tiap hari solat duha 2 rakaat, kemudian witir sebelum tidur. Kemudian Imam Nawawi tambah wal itaru qabla an-naumi, solat witir sebelum tidur, innama yustahabbu, sesungguhnya sesuai, liman la yathiqu bil istiqad akhir al-lail, adalah sesuai untuk orang yang tak confident akan bangun tahajud. Fa in wathiqa, kepada mereka yang confident bangun tahajud, fa akhirul laili afdalu, maka dia solat witir selepas tahajud. Macam mana kita nak tahu kita confident? Macam biasalah, kita rancang. Kita kena kunci jam, kita kena tidur awal, kita kena tidur tempat yang taklah selesa sangat. Satu hari, ini kisah benar. Satu hari Nabi SAW nak pergi tidur. Bila nak pergi tidur, Nabi tidur atas tikar. Tikar Nabi ni dia boleh lipat 2. Dia satu lapik, kalau nak tebal sikit dia lipat 2. Katalah tikar tu tebal ni lah kan. Kalau lipat macam ni dia tebal sikit lah. Double layer. Maka satu hari Nabi nak pergi tidur, Nabi lihat Aisyah lipat tikar tu jadi double. Maka Nabi tanya, apa ni? Wahai Aisyah, what is this? Ini apa? Dia kata,
ini untuk keselesaan kamu, wahai Rasulullah. Dia kata, kalau macam ini, maka hilanglah tahajud aku. Kalau kamu lipat tikar tidur aku 2 lipat, nipis je tuan-tuan. Tikar ni kalau lipat 2 pun nipis juga. Kan? Tapi Nabi bersabda, kalau awak lipat saya punya tikar 2 lapis, hilang tahajud saya. Jadi kita sendiri muhasabah. Kita punya bukan tebal ni, dan low pillow. Foam, memory foam. Lepas tu yang duk keluar kat Facebook tu apa tau, yang dia berbotol kat sini, lepas tu ada member sebelah duk lompat-lompat, botol itu tak jatuh. Punya sedap tidur malam. Jadi latex kan. Itu dia punya kualiti kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang menghalang kita daripada tahajud adalah keselesaan. Sebab tu saya ingat malam yang kalau kami nak qiyamul lail, bapa tak bagi tidur atas tilam. Semua tidur atas lantai, kita hampar cadar kecil je, kita tidur. Baru malam ni kita boleh bangun tahajud. Kalau tak, semua gone. Semua ruyuk, dia kata. Baik. Jadi itulah mustahabnya. Kalau witir, kita confident boleh bangun tahajud, kita buat lepas tahajud. Kalau kita tak confident, kita buat sebelum tidur. Jam pukul berapa ni? Belum masuk isyak lagi ya? Jom lagi. Okey. Seterusnya, hadis berkaitan dengan solat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sesungguhnya setiap manusia itu berpagi dalam keadaan setiap sendinya, kulli sulama, sendi ni macam bahagian tulang ni, sambungan ni kita panggil sendi kan. Sendi, setiap sendi ni perlu dibayar cukainya. Kita ni setiap pagi kita bangun, setiap sendi ni kita kena bayar cukainya. So saya tak ingat lah berapa sendi tulang ni dah ada, 300 lebih kot kan, 1, 2, 3, 4, 5. So kita kena bayar cukai setiap satu sendi. Allah minta cukai ni. Sebab kita dapat free mak. Kita bangun pagi tangan elok. Mana kita pernah bangun pagi tiba-tiba tangan tak boleh buka. Apa ni? Tangan tak boleh buka. Mata tak boleh buka. Hidung tersumbat. Kan? Gigi hilang. Tiap-tiap pagi bangun, jari elok. Adalah sakit-sakit sikit kan, tapi elok semua sendi, sihat. Jadi semua ni kena bayar cukai. Macam mana kita nak bayar cukai? Maka Nabi SAW bersabda, fakullu tasbihatin sadaqatun. Untuk setiap satu sendi, cukai dia adalah satu subhanallah, ataupun wa kullu tahmidatin sadaqatun, ataupun alhamdulillah, ataupun wa kullu tahlilatin sadaqatun, ataupun la ilaha illallah. Sebab itu kita baca tasbih subhanallah kadang-kadang 300 kali, ataupun subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah akbar 100 kali. Nak bayar kita punya cukai ini kepada Allah. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Setiap lafaz Allahu akbar juga adalah sedekah ataupun bayaran cukai. Wa amru bil ma'rufi sadaqatun, ataupun mengajak manusia kepada kebaikan juga adalah cara kita bayar cukai. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah manusia daripada kemungkaran juga cara kita bayar cukai. Kemudian Nabi kata, sama ada baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ataupun nak mudah Nabi kata hang sembahyang 2 rakaat duha, settle semua cukai. Sembahyang 2 rakaat solat sunat duha, kita dah bayar segala cukai 360 sendi yang ada di badan kita. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Maka dia akan terlansailah melalui 2 rakaat duha akan cukai-cukai tersebut. Seterusnya, berapakah bilangan solat sunat duha? Tadi hadis awal kita baca, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata 2 rakaat. Tetapi dalam hadis yang ketiga ni, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya sendiri nampak, saya isteri Nabi, saya lihat Nabi sembahyang dekat rumah
Nabi semayang solat sunat duha itu adalah 4 rakaat. Dan kadang-kadang Nabi akan tambah sampai 6, sampai 8, sampai 10. Minimum 2 rakaat. Maksimum tiada hadnya. Kerana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa yazidu masyaallah, dan baginda akan menambah bilangan rakaat mengikut izin Allah, mana tak terhingga. Dalam hadis yang lain dikatakan shalla 8 rakaatin, Nabi pernah solat duha 8 rakaat. Dulu atuk saya tengok memang dia sembahyang sampai 8 lah. Sembahyang ini atuk sembahyang apa? Duha. Sembahyang apa? Duha. Sembahyang apa? Duha. Kita pun heran. Biasa duha 2 rakaat. Dia tekan sampai 8, 12 pun ada. Ini sebab depa nak, bila kita dah suka beramal, kita dapat satu kemanisan tau. Kemanisan tu Allah Ta'ala sahaja boleh bagi. Macam main golf kan. Dia punya kemanisan tu orang ni tak faham. Kita nak cerita, best sangat ke golf? I don't know. I cannot explain. Macam tu juga bila kita beribadah ni. Kenapa you semayang banyak? Sedap semayang ni. Macam tu. Ajaib. Baik. Seterusnya. Hadis seterusnya adalah bab duha dah habis. Kita masuk bab solat sunat tahiyatul masjid. Isyraq. Berkaitan dengan Isyraq. Isyraq ini kita lihat kepada terjemahannya dahulu. Isyraq bermaksud koyak ataupun pecah. Asyraqa yusyriqu isyraq. Juga bermaksud daripada bahagian timur. Bahagian masyrik, iaitu timur. Matahari datang daripada timur. Ada pendapat, ini saya merujuk kepada tafsir Jalalain. Ada yang berpendapat Isyraq ni dia sebelum duha. Sebab bila matahari dah keluar daripada lubang dan sehinggalah dia tinggi satu galah, antara dia keluar daripada lubang dia sehinggalah dia tinggi satu galah tu, itu waktu haram untuk solat. Kecuali untuk solat qada. Suatu kadang-kadang kita tengok ulama-ulama lama lepas subuh dia tekan juga 2 rakaat. Kita pun tanya, ustaz, bukan tak boleh semayang kalau lepas subuh? Dia kata ini qada. Qada anytime. Sebab apa? Death pun anytime. So kena hutang siap-siap. Kalau tak ada qada, then khair kita tunggu matahari keluar tinggi 1 lembing. Lepas tinggi 1 lembing tu dia dah pecah, matahari dah keluar koyak, kita dah boleh solat Isyraq. Tapi Isyraq ni sekejap sahaja, dalam 15 minit. Sebab macam matahari tadi, bila dia dah mula keluar panas yang ada tempias dia, itu automatically masuk waktu duha. So jawapan ringkas dia, waktu Isyraq adalah waktu selepas matahari terbit tinggi 1 galah sehinggalah sebelum duha. Bilakah waktu duha? Kita telah jelaskan, bila cahaya matahari itu panas ada tempiasnya. So secara matematikanya solat waktu Isyraq ni sekitar 15 ke 20 minit. Bakinya itu adalah duha. Pendapat pertama. Pendapat kedua adalah Isyraq ni selepas matahari keluar 1 galah juga, bila dia dah koyak keluar daripada lubangnya, dan kita ambil waktu Isyraq, kita ambil waktu matahari dah terbit tinggi 1 galah ni sehinggalah waktu matahari di eksis, matahari di atas kepala. Maksudnya 7 suku sampailah 1 suku. So 7 suku, 8 suku, 9 suku, 10, 11, 12, 1. Ada 6 jam. Bahagi 2. 3 jam pertama adalah Isyraq, 3 jam kedua adalah duha. Itu pandangan kedua. Supaya mudah untuk kita nak bahagikan Isyraq dan duha. Jelas kan jawapannya? So pandangan pertama Isyraq hanya 20 minit, baki itu adalah duha. Pandangan kedua half-half. Daripada matahari keluar daripada lubang dia sampailah waktu zuhur tu bahagi 2. First half adalah milik Isyraq, second half adalah milik duha. Ketiga,
Hadis secara spesifik berkaitan isyraq ada tetapi kurang. Ada tetapi kurang berbanding duha. Kurang tidak bermaksud tak ada, kurang tidak bermaksud tak sahih, tetap sahih, cuma tidak dipopularkan. Jadi kepada yang nak beramal solat isyraq dan duha juga boleh. Macam dulu kami dalam family kita pun buat dua-dua pun, isyraq dan duha. Cuma saya tak ingat kelebihan isyraq ni. Umpama pergi buat umrah lah, umpama pahala buat umrah ke apa, saya tak ingat. Sebab tak ada hadis. Ada dalam ni tak ada hadis lah, tapi dalam kitab lain ada hadis-hadis berkaitan dengan solat isyraq. Ya. Maka telah pun maksud waktu fardu solat isyak. Jadi kita berhenti di sini, kita recap balik apa yang kita belajar pada malam ini. Yang pertama kita belajar iaitu Allah Ta'ala itu angkanya ganjil. Allah Ta'ala suka kepada angka yang ganjil, maka jagalah solat ganjil kamu, iaitu solat witir. Kemudian Nabi kalau waktu malam lepas solat tahajud, Nabi akan kejutkan isteri baginda dengan percik air pada wajahnya untuk solat witir bersama-sama. Kemudian kita belajar tentang waktu duha. Solat duha ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat. Dan nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, berpuasalah kamu minima 3 hari sebulan, iaitu 13, 14, 15 ikut kalender Islam, 2 rakaat duha dan solat witir sebelum tidur. Jadi sekian itu saja. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk beramal atas apa yang kita telah pelajari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salahat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada azan ke? Itu azan tak ada azan. Azan. Boleh azan? Ha?